Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Dr. Razif Abbas. Sebagai seorang pensyarah perubatan anatomi, saya ingin berkongsi sedikit tentang apa yang berlaku dalam tubuh badan kita semasa berpuasa. Apabila seseorang berpuasa selama beberapa jam, tubuh mengalami proses yang dikenali sebagai metabolic switching, iaitu peralihan sumber tenaga daripada glukosa kepada lemak. Pada peringkat awal puasa, tubuh menggunakan glukosa darah dan simpanan glikogen di hati sebagai sumber tenaga utama. Apabila simpanan glikogen semakin berkurang, iaitu sekitar 10 ke 12 jam, aktiviti lipolisis meningkat dan asid lemak digunakan sebagai bahan bakar. Pada masa yang sama, paras insulin menurun, manakala hormon seperti glukagon meningkat, membantu mengekalkan keseimbangan tenaga dan paras glukosa dalam darah. Kajian juga menunjukkan bahawa keadaan ini boleh merangsang proses autofagi, iaitu mekanisme di mana sel-sel badan membuang komponen yang rosak dan memperbaiki struktur sel. Ini menunjukkan bahawa tubuh manusia mempunyai keupayaan yang sangat luar biasa untuk menyesuaikan diri dan mengekalkan homeostasis walaupun tanpa pengambilan makanan untuk tempoh tertentu. Kesimpulannya, puasa bukan sahaja memberi manfaat dari segi spiritual tetapi juga memperlihatkan kehebatan mekanisme fisiologi tubuh manusia. Sekian, terima kasih. Selamat berpuasa.